Cikgu-cikgu, pertama saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. It's gonna be a very short and simple lah. Ada rentetan daripada ibu-ibu bapa yang masih lagi mesej pada saya mengenai yang ada kekurangan yuran sekolah, anak-anak dia yang masih lagi tak ada beli buku sekolah. Sebab tu hari ni bila saya panggil, tak kiralah sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan, untuk saya panggil, untuk saya nak dapatkan data berapa lagi anak-anak murid dalam sekolah ni yang masih lagi tak bayar lagi yuran sekolah. Regardless agama apa, bangsa apa, saya tak kisah. Sebab yang selagi mana dia bersekolah dalam Dun Melimau, walaupun dia orang Sekam ke, walaupun dia orang Sungai Rambai, tapi dia bersekolah ataupun dia orang Bemban, tapi kalau dia bersekolah dalam Dun Melimau, yang itu saya nak tahu. Sebab apa? Saya dah, niat saya memang hari itu saya nak impakkan keseluruhan gaji saya pada bulan ni untuk saya bayarkan duit yuran sekolah ataupun peralatan sekolah. Maksudnya peralatan sekolah ni buku-buku mereka. Yang penting bagi saya adalah dua perkara, pendidikan dan juga kebajikan saya nak. Sebab tu hari ni saya minta semua cikgu-cikgu wakil daripada sekolah dalam Dun Melimau untuk datang dan juga bagi saya data tu. Berapa anak-anak kita yang dalam sekolah, tak kira daripada darjah 1 sampailah tingkatan 5 yang masih lagi belum bayar yuran dan masih lagi ada anak-anak yang tak ada buku sekolah. Saya nak mudahkan urusan mereka ni, jadi saya nak tahu berapa jumlah, berapa ada dan saya nak bayarkan. Dan pembayaran saya akan bagi terus kepada pihak sekolah. Kalau boleh saya nak selesaikan sebelum bulan puasa ni. Bila saya dah niat nak infakkan seluruh gaji saya untuk bulan ni, saya kan dah letak jabatan exco, tapi bulan ni saya dapat lagi gaji exco tu. Sebab dia kira tu kan, jadi saya nak gunakan duit tu semua untuk bayarkan kepada ni. Keutamaan saya is always pendidikan. Sebab saya ambil kira pengalaman hidup saya. Ayah saya walaupun seorang guru, mak saya pembantu am rendah, tapi kami ni orang susah. Tapi hanya dengan pendidikan saja yang boleh upgrade keluarga kami. Jadi sebab tu saya percaya susah ini bukan lesen untuk anak kita jadi susah juga. Susah ni adalah step stone untuk anak-anak kita berjaya. Jadi cikgu, jadi tolong realisasikan niat dan juga impian saya. Kalau boleh saya tak nak ada anak-anak kita yang masih lagi tak mampu nak bayar duit yuran sekolah. Saya fahamlah. Kalau ada yang tak beli buku ni pun bagi tahu. InsyaAllah saya cuba selesaikan kali ini.